Dah semak kelulusan terkini STR 2025 anda? Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herowan AB. Okay guys, pada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, sudahkah anda menyemak kelulusan terkini STR 2025 anda? Sekarang ini kalau anda pergi ke bantuantunai.hasil.gov.my untuk log masuk ke dalam My STR, ada beberapa perubahan yang pasti anda akan lihat. Dan ramai yang bertanya kepada admin apa yang sedang terjadi sekarang ini, bagaimana cara untuk log masuk sebenarnya ke dalam My STR mereka. Kerana telah pun dilihat ada beberapa perubahan yang tertera di situ yang agak mengelirukan kepada sesetengah pihak yang sebelum ini dah biasa masuk ke dalam My STR. Okay, sebelum ini kalau anda nak log masuk ke dalam My STR, apa yang perlu anda lakukan adalah semudah memasukkan nombor MyCard ataupun nombor IC anda, kemudian diikuti dengan kata laluan dan sebagainya yang perlu dimasukkan sebelum anda boleh masuk ataupun berada di dalam kawasan My STR anda. Okay, tetapi sekarang ini sebelum anda masuk ke dalam My STR itu ada beberapa option yang perlu anda pilih, yang mana anda boleh pilih untuk log masuk seperti biasa. Ada juga log masuk dengan My Digital ID, kemudian ada permohonan baru dan ada permohonan baru dengan My Digital ID. Okey, jadi dengan yang My Digital ID ini yang menyebabkan banyak yang keliru berkaitan dengan perkara ini. Ada yang menyangkakan bahawa sekarang ini untuk log masuk ke dalam My STR, terutama sekali untuk menyemak status kelulusan terkini STR 2025 mereka perlu mempunyai My Digital ID. Okay, seperti yang telah pun diberitahu banyak kali oleh admin sebelum ini, ada satu video telah pun admin up untuk menjelaskan berkaitan dengan perkara ini. Sekarang ini ada dua option diberi kepada anda untuk log masuk ataupun cara sebenar untuk log masuk ke dalam My STR, iaitu option pertama adalah seperti biasa, seperti yang anda lakukan sebelum-sebelum ini, masukkan nombor MyCard, masukkan kata laluan dan sebagainya. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan My Digital ID. Okay, sebenarnya untuk mendaftar My Digital ID ini adalah semudah mendaftar secara dalam talian. Apa yang perlu anda lakukan adalah install aplikasi My Digital ID, kemudian selepas itu lakukan proses-proses verifikasi dengan sewajarnya. Sebagai contoh, muat naik gambar foto kad pengenalan anda, depan dan belakang, selfie dan sebagainya, seperti biasa proses-proses verifikasi eKYC yang pernah anda lakukan ataupun lalui sebelum ini. Jadi setelah anda mengesahkan segala-galanya, anda akan mempunyai My Digital ID, yang mana untuk menggunakannya admin akan jelaskan serba sedikit dalam video pada kali ini. Okay, sebagai contoh, kalau anda pergi ke bantuantunai.hasil.gov.my ini, anda pergi ke My STR dan anda klik pada log masuk dengan My Digital ID. Okay, harus diingatkan ini adalah bagi mereka yang telah pun berjaya untuk register My Digital ID, telah pun mempunyai aplikasi My Digital ID dalam handphone mereka. Yang mana seperti pernah admin terangkan sebelum ini, anda boleh install aplikasi My Digital ID ini menerusi Google Play Store, menerusi App Store dan sebagainya. Dan seperti diberitahu sebentar tadi, setelah anda install, anda perlu melalui proses verifikasi untuk mengesahkan dan sebagainya. Okay, jadi sekarang ini bagi mereka yang telah pun mempunyai My Digital ID ini, telah pun membuat pengesahan dan sebagainya, kalau anda bercadang untuk log masuk melalui log masuk dengan My Digital ID, setelah anda klik pada log masuk dengan My Digital ID ini, akan terpapar QR di situ, yang mana anda perlu pergi ke aplikasi My Digital ID yang telah pun anda ada. Jika anda buka aplikasi My Digital ID ini, akan ada scan QR code di situ. Klik pada scan QR code tersebut, kemudian scan saja QR code yang terpapar setelah anda klik pada log masuk dengan My Digital ID sebentar tadi. Okay, setelah itu buat pertama kali akan ada proses-proses tertentu, arahan-arahan tertentu yang perlu anda lakukan. Jadi anda hanya perlu mengikuti arahan-arahan yang telah pun diberikan. Semudah itu sebenarnya. Walau apapun caranya untuk anda log masuk ke dalam My STR, sama ada melalui cara seperti sebelum ini, dengan hanya memasukkan nombor IC dan juga kata laluan, ataupun dengan menggunakan My Digital ID, apa-apa sekalipun ianya tetap akan membawa anda ke page yang sama untuk anda melihat berkaitan dengan status kelulusan, kemaskini rayuan dan sebagainya. Jadi seperti ramai yang sedia maklum, pembayaran fasa kedua boleh dilakukan pada bila-bila masa saja daripada sekarang.
Lebih-lebih lagi sekarang ini kita berada dalam bulan Ramadan, bulan puasa, yang mana selepas ini kita akan menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri. Jadi jangkaan awal berkemungkinan besar pembayaran fasa kedua ini akan dilakukan sebelum perayaan Hari Raya Aidilfitri. Walau bagaimanapun harus diingatkan seperti yang telah pun dijelaskan banyak kali sebelum ini, belum lagi ada memo dikeluarkan, kenyataan dikeluarkan berkaitan dengan perkara ini, bermakna masih lagi belum pasti sama ada bayaran fasa kedua itu akan dilakukan sebelum perayaan Hari Raya Aidilfitri ataupun selepas perayaan Hari Raya Aidilfitri. Tapi kalau diikutkan daripada trend-trend sebelum ini, pembayaran akan dilakukan sebelum perayaan Hari Raya Aidilfitri. Walau bagaimanapun, segala-galanya mungkin jika kerajaan mengambil keputusan untuk melakukan bayaran, kalau katakanlah sebagai contoh, selepas perayaan Hari Raya Aidilfitri, itu juga mungkin berlaku. Jadi jangan terlalu mengharap berkaitan dengan perkara ini. Apa yang paling penting sekarang ini adalah memastikan status kelulusan anda itu adalah lulus. Bermakna jika status kelulusan anda itu adalah lulus, anda bakal menerima pembayaran fasa kedua. Bagi mereka yang mungkin sekarang ini dalam proses rayuan ataupun permohonan dalam proses dan sebagainya, bermakna pihak lembaga hasil dalam negeri sedang meneliti permohonan anda dan diharap agar kelulusan itu akan keluar sebelum pembayaran fasa kedua STR 2025. Jadi guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.